Drama Khianat yang terpilih mengisahkan tentang Ali dan Asmida yang pernah menyulam cinta ketika zaman universiti, namun takdir memisahkan mereka sebelum hubungan itu sempat disatukan. Ketika meningkat dewasa, Ali mendirikan rumah tangga dengan Wahidah, wanita pilihan ibunya yang disifatkan menantu terbaik. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan seorang anak istimewa, Afiah, yang berdepan masalah kelewatan pertuturan. Asmida pula memilih untuk berkahwin dengan Fahim, anak kepada keluarga angkatnya. Walaupun Fahim seorang lelaki berharta dan setia mencintainya sepenuh hati, perkahwinan itu tidak pernah benar-benar berlandaskan cinta daripada pihak Asmida. Lebih perit, rumah tangga mereka masih belum dikurniakan zuriat. Dalam pada itu, di tempat kerja, Fahim kini bergelar CEO kepada isteri Ali iaitu Wahidah. Segalanya menjadi lebih kompleks apabila Wahidah menghantar Afiah ke sebuah sekolah pendidikan khas, tempat di mana takdir mempertemukan semula Ali dengan cinta pertamanya, Asmidah, yang kini menjadi guru di situ. Ali dan Asmidah yang pada awalnya dibayangi simpati dan kenangan lama, akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam hubungan terlarang, walaupun masing-masing masih bergelar suami dan isteri orang. Naluri Wahidah sebagai isteri mula mengesan perubahan pada diri suaminya, namun ketiadaan bukti membuatkan dia terperangkap dalam dilema. Kebenaran bagaimanapun akhirnya terbongkar, meruntuhkan dua buah perkahwinan dalam satu masa. Fahim yang selama ini setia mencintai Asmidah terpaksa menerima hakikat pahit pengkhianatan tersebut. Keadaan menjadi semakin tegang apabila Asmidah mendakwa anak yang dikandungnya ialah anak Ali. Kisah seterusnya dipenuhi dengan konflik seperti perceraian, ujian DNA dan tragedi keguguran yang menyuji kekuatan hati setiap watak. Khianat yang terpilih bukan hanya sebuah kisah cinta terlarang, malah juga refleksi terhadap pilihan hidup yang dibuat tanpa pertimbangan jangka panjang. Penekanan terhadap kesan psikologi kepada anak dan pasangan menjadikan ceritanya lebih berat dan bermakna. Ia mengingatkan bahawa setiap pengkhianatan membawa kesan berantai yang sukar dihentikan.